Yang saya hormati sekalian, Pulau Pinang adalah negeri yang paling besar dapat bajet daripada kerajaan negeri, daripada kerajaan pusat. Diberi peruntukan belanjawan. Tadi saya dalam perjalanan, saya tengok, saya jadi terkejut. 17.3 bilion untuk buat projek LRT. Berapa ramai penduduk di belah pulau? Ada 200,000 keluarga. 200,000 keluarga diberi peruntukan 17.3 bilion. Saudara, itu hanya untuk peruntukan permulaan. Rupanya dalam bajet tu tersembunyi di belakang dia semua peruntukan ke Pulau Pinang untuk tambahan selepas itu dengan laluan 17 tu dah, dengan laluan jalan dan sebagainya, semua membawa jumlah 88 bilion di negeri Pulau Pinang untuk satu RMK. Tetapi untuk negeri tengah Pulau Pinang apa hasil dia? Cukai, orang buka kilang sikit lah. Tetapi negeri yang menjadi penyumbang utama ekonomi, antara negeri yang menjadi penyumbang utama daripada hasil bumi, nama negeri tersebut negeri Terengganu, saudara. Saya bagi tahu orang Terengganu kena faham betul-betul. Meletup baru ni di Selangor, gas meletup, foam meletup. Saudara tahu atau tidak, laluan itu dikenali sebagai Nadi Tenaga Malaysia. Nadi Tenaga Malaysia tu punca datang daripada mana? Terengganu. Gas disalurkan daripada Terengganu, pergi sampai ke Johor, naik patah balik sampai ke utara. Kalau Terengganu tak keluarkan gas tersebut, Malaysia mati. Tapi tiba-tiba dengan Pulau Pinang dapat semua benda. Negeri paling besar ni sampai hari ni naik highway kena turun Kuantan. Saudara nampak atau tidak rejim ini jahat tak jahat mereka? Oh, lepas tu sekat sampai royalty tak bagi tu satu bab. Kamu buat main dengan orang Terengganu sampai bonus raya. Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Tapi nak bagi syarat apa? Mesti Anwar Ibrahim umum, tak boleh Menteri Besar Terengganu umum. Duit tu bukan duit bapa Anwar Ibrahim. Duit tersebut duit rakyat negeri Terengganu. Tuhan hantar hasil bumi itu di negeri Terengganu. Saya tak faham kalau masih ada orang Melayu di negeri Terengganu yang rasa ada maruah, yang boleh bersama lagi mendukung kerajaan pusat yang langsung zalim seperti ini.